Macam mana dari kosong simpanan emas kepada ni dalam masa 3 bulan. Part kedua. First thing, bila you nak start simpanan emas, you kena ada minat. Orang yang tak minat emas and FOMO disebabkan pergerakan harga emas takkan konsisten. Sebab emas ni tak ada return. Habis tu kenapa orang beli emas? Sebab emas ni adalah aset yang increase value over time. So mindset penyimpan emas ni, walaupun you tak dapat dividen setiap bulan, you still win in long term sebab kenaikan harga emas tu sendiri. Yang kedua, tujuan simpan emas. Sebab manusia ni bila tak ada tujuan, dia akan hilang fokus. So set a target apa yang you nak buat bila you simpan emas. Contoh nak pergi haji, nak bayar hutang, nak kahwin, nak beli rumah, nak beli kereta. So bila you dah ada tujuan, senang untuk you proceed step yang ketiga, iaitu budgeting. Untuk membolehkan you ada simpanan emas, you kena pastikan you ada positive cash flow. Maksudnya income kena lebih daripada expenses untuk membolehkan you beli emas setiap bulan. Dan sekarang di Tome melalui apps Gold Now, you dah boleh beli emas rendah 0.1 gram. Jadi siapa yang nak daftar akaun secara percuma boleh klik link di bio. And kalau you minat tips macam ni, follow Nini and komen nak untuk next part.